Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber Kemarahan Rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berapa dulu? Let's go. Come on, jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ada bulu-bulu apa semua ya, hiasan. Dekat kampung lagi, dekat kampung. Okay, korang-korang yang mungkin hari ni dalam perjalanan ke kampung, kereta sangat-sangat banyak. Macam aku dekat belah-belah nak ke utara ni, cuaca pun sangat panas. Jangan buka puasa pula dalam kereta. Dan berhati-hati di jalan raya Memadullah dengan beradab dan cermat dan jangan penting diri. Semalam korang dah tengok aku punya video viral juga pasal kes penjual belon dengan di BKL. Isunya lah dekat situ. Dan yang aku update dekat korang adalah yang pihak di BKL dah membuat laporan polis dan ada cerita part side yang di BKL punya side lah. Sebelah di BKL punya side. Dan korang pun tahu sendiri, aku ni jenis orang yang adil dekat situ. Dan bila ada side daripada di BKL, aku akan cari side daripada penjual belon itu sendiri. Dan kita ada dengar-dengar lah dekat social media ni, orang bercerita pasal penjual belon ni. Ada yang cakap dia melawan, ada yang cakap dia degil, ada yang cakap dia ni bukan warga negara Malaysia tapi warga negara Indonesia. Tapi itu bukan daripada mulut si penjual belon itu sendiri. Dan ini video eksklusif daripada penjual belon itu sendiri. Tapi aku yakin ini bukan eksklusif dah. Aku rasa dah viral kan pun. Aku post video ni, confirm video tu dah viral. Tapi inilah aku punya reaction dan ulasan aku yang tak tengok lagi video ni. So jom kita tengok sama-sama. Let's go. Pegawai Datuk Seri Saidan Kasim bang. Oh. Datuk Seri Saidan kin salam bang. Allah. Ini Datuk Seri ada bagi sumbangan saya bang. Ya Datuk Seri, terima kasih banyak. Belum belakang patah tu. Ini baru lepas Allah. Baru lepas kan. So bang, macam kejadian hari tu macam mana? Mungkin boleh cerita. Diorang kata abang, diorang dah halau abang 3 kali. Tidak sama sekali. Tak betul. Tak ada. Saya nak jumpa diorang pun saya takut. Kalau saya jumpa diorang, Allah. diorang pun rasa kena hampas. Sebab saya menjaga tak boleh stay. Saya nak polisi. Baik saya tak tahu prosedur macam mana. Jadi saya ni ada sakit, ada pagi pasar. Saya nak cari pagi pasar. Satu tu pagi pasar, satu lagi raya. Abang kata abang orang warga asing, abang orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Saya yang sebab Allahu Akbar. tu saya mohon dia sampai Datuk saya bantu saya punya kemahiran ni meniaga je yang saya boleh, sebab saya memang nak meniaga tu. Jadi saya ada adik orang yang masih belajar gas tu saya Lepas habis ni baru buat report polis lah. bina baru boleh semalam 2 kali berhenti nak balik rumah, 2 kali berhenti berjalan. Abang simpan nombor saya, nanti saya call. Datuk Seri Saidan akan bantu abang. Abang jaga diri baik-baik bang. Jaga diri baik-baik, seluruh rakyat Malaysia bersama abang. InsyaAllah, insyaAllah. Abang jaga diri. Abang jaga diri baik-baik, okey? Terima kasih banyak. Saya mohon doakan saya dan keluarga saya. Aduh, hai. Yelah, bila mengenangkan besok raya ni, baik. Besok raya ni. Aduh, Allah, hai. Aku rasa dia berhijrah ke Kuala Lumpur sebab dia cakap daripada Temerloh kan, berhijrah ke Kuala Lumpur cari rezeki sama-sama nak raya ni kan. Mungkin itu je yang sempat dia buat dalam masa sebulan nak raya ni, nak cari sedikit kewangan untuk Allah, untuk family dia. Macam mana nak cakap ni? Tak apalah. Alhamdulillah juga macam kita tengok Datuk Dr. Akmal Saleh yang nak tolong, dan juga Datuk Seri Saidan Kasim pun nak tolong juga ya, walaupun berbeza parti politik, tapi insya-Allah lah, orang kata sama-sama lah kita nak membela nasib adik penjual belon ni.
Dan kalau boleh, kalau korang juga ada sumber mana nak contact penjual belon ni, boleh juga share dekat ruangan komen supaya ramai lagi yang dapat membantu. Aku pun nak bantu juga penjual belon ni. Itulah dia. Okay, cerita daripada side penjual belon. Dan sama-samalah kita doakan supaya adik penjual belon ni dikurniakan kesembuhan. Sebab X-ray pun tadi katanya tulang belakang dia patah tu, kena pijak kot. Okay, itulah sahaja yang aku boleh cakap. Aku speechless. Kita jangan cepat buat kesimpulan. Sebab itulah aku tengok ada yang komen dekat dalam posting-posting kat social media ni. Ada yang komen kata budak ni budak Indonesia dan sebagainya. Lepas tu ada yang menambah-nambah, oh patutlah dia kena. Pap, dia cerita dia orang temeluh. Pada pandangan aku lah, pengamatan aku, tengok dari segi gaya dia bercakap dan gaya dia mengenali apa semua, nampak gaya memang orang kita lah. Macam ada dialek-dialek sikit kan, daripada orang Pahang punya dialek kan. Okay lah, terpulang lah pada korang nak side yang mana. Tapi yang aku pasti, kita sama-sama doakan adik itulah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Tabayun. Kan, siasat dulu. Nak pergi bakar lemang jap.